Kelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita mulakan kelas dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wasi'an. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey semua, sedia dah dalam belajar? Okey, hari ni semua sarapan pagi? Puasa, alhamdulillah, bagusnya. Kenapa berpuasa? Besar pahala. Besar pahala. Ada tahu tak, pernah terbaca ke kelebihan-kelebihan orang yang berpuasa? Apa dia kelebihannya? Lupa? Ada tak? Daniel, menahan nafsu itu bukan kelebihan, itu apa kita panggil? Itu bila orang berpuasa dia mestilah kena tahan nafsu, kena tahan ni kan. Tapi apa ganjaran ataupun balasan bagi orang yang berpuasa ni? Pahala daripada bagus, bau mulut macam bau syurga. Bau mulut dia seharum lebih harum daripada kasturi. Okey, bagus. Okey, bila sebut pasal puasa, pasal syurga dan neraka. Jadi hari ni kita nak belajar satu topik. Sebelum kita mulakan topik itu, Ustaz nak tunjukkan satu video. Tepuklah tangan sikit kat Ustaz. Okey. Ustaz cuma jumpa yang ni je, tak dapat cari yang wide screen. Okey, kita tengok. Begini gambaran siksaan pada mahsyar menurut Al-Quran. 1. Matahari jaraknya 2,5 meter dari kepala. 2. Kulit manusia bakal mengelupas saat terkena sinar matahari. 3. Bermandikan keringat. 4. Berjalan tanpa alas kaki. 5. Okey, baik. Nak ulang lagi sekali ke? Nanti Ustaz minta sebut benda apa yang berlaku dekat padang mahsyar. Begini gambaran siksaan pada mahsyar menurut Al-Quran. 1. Matahari jaraknya 2,5 meter dari kepala. 2. Kulit manusia bakal mengelupas saat terkena sinar matahari. 3. Bermandikan keringat. 4. Berjalan tanpa alas kaki. Okey, baik. Video tadi memaparkan gambaran keadaan di padang mahsyar. Okey, di padang mahsyar kan. Antaranya apa? Kulit mengelupas. Okey, yang utama sekali apa gambaran di padang mahsyar nanti? Matahari itu dia kata 2,5, maknanya 2.5 meter daripada kepala kita. Lebih kurang apa? Lebih kurang kipas ataupun shilling ni saja. Sekarang ni berapa jarak matahari dengan bumi? Berjuta-juta kilometer kan? Itu pun kita dah rasa bahan panas dia. Apatah lagi di mahsyar nanti. Okey, satu lagi video kot. Berapa lama manusia berdiri di padang mahsyar? Sahabat muslim, setelah manusia dibangkitkan dari kuburnya, mereka tidak langsung diadili. Akan ada penantian panjang yang sangat melelahkan. Di padang mahsyar, satu hari di sana setara dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan lamanya, di tengah terik matahari, manusia berdiri tanpa alas kaki, dalam keadaan telanjang, bingung, dan cemas menanti keputusan dari Allah. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, di dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa mereka kelak akan berdiri selama 70 tahun dalam keadaan tidak berbicara sedikit pun. Ada yang mengatakan mereka berdiri selama 300 tahun. Ada lagi yang mengatakan mereka berdiri selama 4000 tahun. Setelah itu, baru diputuskan perkara mereka seukuran 10.000 tahun. Sungguh penantian yang berat dan melelahkan. Maka sebelum hari itu datang, siapkanlah diri kita dengan amal, taubat, dan iman yang kokoh. Okey. Video kedua ni cerita tentang berapa lama kita akan berada di padang mahsyar. Lama.
sampai ribuan tahun ya, ratusan tahun ataupun ribuan tahun. Agaknya macam manalah kita dengan matahari yang apa? Teriknya dan sebagainya lah. Okey, baik, kalau kamu rujuk kepada apa yang Ustaz bagi tu, maklumat subjek, hari ni kita nak belajar tajuk apa? Kan, 7 golongan yang mendapat naungan Allah. Okey, tajuk kita hari ini ialah 7 golongan yang mendapat naungan Allah. Pernah baca dah hadis ni? Pernah? Sebelum kita baca, siapa tahu konten dalam hadis tu? Yang kalau dia pernah baca lah, kot tak pernah baca ke, pernah dengar ke sebelum ni, apa konten dia? 7 golongan. Golongan tu siapa golongan-golongan tu? Pemimpin yang adil dan sebagainya. Okey, tak apa. Kita pun tak nak buang banyak masa sebab ada banyak aktiviti kita nak buat lepas ni. Ujung nanti Ustaz ada kuis. Kena jawab kuis lah. Okey, baik. Ustaz nak minta seorang. Sebelum tu kita tengok standard pembelajaran kita. Baca hadis dengan betul, maknanya semua boleh baca hadis dengan betul. Menyatakan terjemahan hadis. Ni ada dalam maklumat subjek yang Ustaz bagi. Menerangkan 7 golongan yang mendapat naungan, merumuskan pengajaran hadis dan menghubungkaitkannya dengan kehidupan, melakukan amal soleh secara beradab. Okey, hari ni Ustaz nak tengok 3 perkara sahaja. 3 ni mesti boleh selesai dalam kelas dalam masa 1 jam ni. Pertama sekali, boleh baca hadis dengan sebutan dan baris yang betul. Dengan bimbingan guru. Ustaz akan bimbing lah. Kalau salah Ustaz betulkan. Okey. Yang kedua, 3 golongan. Dalam hadis tu ada sebut 7. Tapi Ustaz nak boleh sebut 3 golongan pun cukup. Kalau boleh 7 lagi bagus. Akif memang boleh 7 lah. Kan? Is 4, 5, 6. Okey. Minimum 3. Kemudian boleh kongsikan dengan Ustaz nanti amalan yang boleh dilakukan dalam kehidupan untuk memperoleh naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Semua tengok pada hadis. Siapa nak volunteer baca? Akif. Okey, bagus Akif. Ustaz nampak dia dah bersedia. Okey, mari Akif. Duduk kat sini Akif. Okey. Mana ninya? Buku. Bawa buku. Okey, Akif. Okey, Akif akan baca. Akif akan mewakili Ustaz. Ustaz Akif dengan songkok dia. Okey. Dia baca, kamu ikut. Kalau ada kesalahan apa, Ustaz akan tegur dia. Kamu jangan tegur dia, biar Ustaz yang tegur dia. Boleh? Okey. Okey, Akif. Sab'atun yuzilluhumu. Allahu fi zillihi. Yawma la zilla. Illa zilluhu. Al-imamul adilu. Wa syabbun nasha'a. Fi ibadati rabbihi. Wa rajulun qalbuhu. Mu'allakun fil masajidi. Wa rajulani tahabba. Fillahi ijtama'a. Alaihi wa tafarraqa. Alaihi. Wa rajulun talabathu. Imra'atun dhatu mansibin. Wa jamalin faqala. Inni akhafullah. Wa rajulun tasaddaqa. Akhfa hatta la. Ta'lama shimaluhu. Ma tunfiqu yaminuhu. Wa rajulun zakarallah. Khaliyan fafadat ainahu. Okey, terima kasih kepada Akif. Okey. Tahniah kepada Akif. Okey, terima kasih Akif. Boleh duduk Akif. Baik, bacaan Akif tadi baris dan juga sebutan betul, tapi yang boleh diperbaiki apa? Siapa boleh bagi ulasan?
Lancar okeylah. Takkan nak suruh Akif baca macam mufti baca kan? Okey. Apa dia? Okey, bagus. Tempat berhenti. Okey. Kalau kita baca Quran kita panggil apa? Waqaf. Okay, waqaf tu boleh diperbaiki lagi lah. Nanti Ustaz akan tunjuk kat mana kita nak berhenti. Okey. Baca sama-sama dengan Ustaz pula. Lepas tu tandakan dekat mana kita nak berhenti bila kita baca hadis ni. Sebab nanti kamu akan menduduki UTQH. Nak kena baca hadis depan Ustaz. Okey, markah penuh dia 20. Okey, antara benda yang diperhatikan baris, huruf, okey, dan juga kelancaran. Salah satu aspek kelancaran tu waqaf tu kenalah betul. Kalau waqaf tak betul, maksud dia akan berubah. Okey, baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi Yawma la dhilla illa dhilluhu Al-imamul adilu wa syabun nasha'a fi ibadati rabbih wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajidi wa rajulani tahabba fillahi. Okay, macam mana nak sambung ayat selepas tu, tak ada baris kan? Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Sorry, sekali lagi. Wa tafarraqa alaihi wa rajulun talabathum ra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu Allah wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun dzakara Allah khaliyan fafadat aynahu. Okey, baik. Jadi kamu cuba tengok dalam hadis tu dia sebutkan ada 7 golongan. Betul? Tapi dalam kelas kita ni ada 6 golongan. 6 apa? 6 kumpulan lah. Jadi ada satu golongan yang kita kurang. Jadi Ustaz nak bagi setiap satu kumpulan ni satu golongan. Boleh? Nak Ustaz tentukan ke nak apa? Kalau Ustaz nak tentukan ni 1, 2, 3, 4, 5, 6 dah lah. Boleh? Boleh? Okey. Tapi ada satu minus tu nak buat macam mana? Ustaz kena terangkan. Okey, boleh. Okey. Jadi Ustaz bagi kumpulan 1, 2, maknanya golongan yang pertama imam. Golongan yang kedua pemuda hidup taat beribadat. Kumpulan ketiga okey, mencintai masjid. Yang keempat saling mengasihi. Yang kelima yang digoda oleh perempuan. Yang keenam okey, menyembunyikan sedekah. Okey, ada satu lagi Ustaz lah, ataupun Ustaz pilihlah siapa-siapa nanti. Okey, Ustaz bagi masa 15 minit untuk bincang. Sekejap, Ustaz kena Ustaz tertinggal kertas. Tunggu sekejap, baca dulu.
boleh bincang dalam kumpulan untuk dapatkan jawapan dan kita akan buat perkongsian selepas 15 minit. Okey, dalam kertas tu dia ada pelbagai aras. Faham, lagi? Aplikasi dan pengajaran, perkongsian. Okey, boleh bincang dalam kumpulan dulu. Lepas tu decide siapa nak bentang. Tak naklah seorang je bentang kan, kenalah sama-sama. Seorang je tulis. Yang lain cari tulis dalam buku apa? Buku nota dulu. Ada 6. Apa dia ada 6? Soalan dia nak bahagi. Nak bagi. Okey, tak apalah. Ada seorang kena ambil 2 lah. Ni ada 5 juga. Sana ada 6. Tulis. Tak apa, tambah je nanti. Tengok soalan tu, tapi jawapan tulis dalam buku masing-masing. Kan? Akif ambil soalan 1 katakan. Okey, dah bincang, okey setuju dengan jawapan tu, nanti masa bentang nanti kena ambil bahagian masing-masing lah. Okey, cepat, masa kita tinggal lagi 10 minit. Jangan buang banyak masa. Ya, maksud golongan ini berdasarkan. Siapa? Golongan apa? Okey, ambil maksud tu. Seorang artinya berasa seronok memakmurkan. Okey, dalamnya ada banyak soalan. Kamu ada 4 orang. Jadi seorang ambil satu soalan. Lepas tu bincangkan betul tak jawapan kita ni. Sebab lepas ni nak present dekat orang. Nak present kat kawan lain. Kenapa Hana? Yasmin tak bagi sumbangan. Bagi. Tak, ni kan ada banyak soalan. Bagilah satu soalan tu dekat kawan-kawan lain. Tak, kamu tulis dulu dalam buku. Tulis dulu dalam buku. Nanti kan inilah. Ya, ada apa nak tanya? Infak dengan sedekah sama je. Sedekah, infak sama je.
Siang kumpulan ni tinggal 3 orang je. Ica janganlah marah. Apa dia? Bagi makan kucing tu sedekah ni kepada orang ke, kepada organisasi. Kalau sempat, semua kumpulan tengok tajuk, tengok satu lagi golongan. Golongan apa tadi yang terakhir tadi? Yang? Okey. Kalau sempat cuba tengok juga, dapatkan jawapan sebentar lalu je. Sebab kuis, ustaz nanti dia merangkumi semua sekali. Kalau tak, kalau ustaz tak sempat nak bentang ke apa nanti, semuanya tak dapat jawab. Contoh dia, apa ciri utama golongan? Kalau kita tengok orang ni hatinya sentiasa seronok memakmurkan masjid, apa ciri dia kita tengok? Rajin pergi solat 5 waktu berjemaah ke, apa lagi? Dah hadir ke majlis ilmu ke, kan? Ciri-ciri biasa je, tak semestinya kita kena luar daripada yang ada dalam buku tu pun boleh. Asalkan memang yang dalam buku dia bagi contoh apa? Ada lagi tak selain daripada tu? Apa? Tu samalah. Tak apa, maknanya tu je lah. Boleh pakai. Kalau nak kaitkan dengan di asrama pun boleh juga. Rajin pergi solat 5 waktu di asrama ke. Seronok mengikut kelas-kelas pengajian. Ubah sikit ayat dia tu kan. Jangan copy paste daripada buku je. Okey, sama. Said Hassan. Dah. Siap dah kumpulan ni? Sikit lagi. Bagus. Salah satu ciri pemimpin mencegah maksiat. Tak, dalam yang kamu tengok tadi apa? Yang tengok ciri-ciri dia, apa ciri-ciri pemimpin tu? Buat sendiri, okey. Tu contoh dia. Menjalankan tanggungjawab terhadap orang bawahan. Menyediakan infrastruktur yang apa lengkap kepada rakyat ke, boleh juga. Tapi kalau nak cuba kaitkan dengan sekolah, apa dia? Ketua pengawas. Mengatasi masalah disiplin. Ni kumpulan ni tadi sedekah sembunyi. Dia sedekah. Ya. Kalau ayat mengapa ke mengapa akan besar? Mana mengapa? Mengapakah golongan ini layak menerima naungan Allah? Okey, bertujuan untuk mendekatkan diri. Lepas tu tanpa mengharapkan pujian orang. Kalau orang puji nanti jadi apa? Jadi riak, jadi sombong kan. Jadi boleh tambah lagi, maksudnya dengan sebab menyembunyikan sedekah tu untuk mengelakkan diri daripada rasa perasaan riak, sombong dan sebagainya lah. Menunjuk-nunjuk. Boleh tambah lagi tu.
Dah habis dah? Ya. Apa ni? Nak present? Tak, tu tak. Present kena. Oh, ya ke? Boleh. Yang tu akhir sekali tu rumusan je lah pun. Kenapa poin penting kena beritahu kepada kawan-kawan kejap lagi. Bulan lain. Tak, nanti kita ni je. Apa ni? Swipe je. Tak apalah, buatlah lakonan depan ni satu kumpulan je. Lepas tu nanti berlakon lagi. Maknanya 3 kali kena berlakon. Okey. Macam kesimpulan boleh kesimpulannya. Tapi cuba kaitkan dengan kehidupan seharian sebagai seorang murid. Ni kumpulan apa tadi? Yalah. Tak ambil pada. Kalau di asrama macam mana kita nak tengok orang tu tak? Okey, yang dikatakan ibadah tu apa? Tak, dia buat yang wajib dia buat, yang sunat pun dia buat. Okay. Maksudnya puasa sunat pun boleh juga masuk kan. Tak beribadat lah tu. Contohnya sakit. Setiap hari Isnin dengan Khamis dia puasa. Hari ni puasa tak sakit? Puasa. Alhamdulillah. Ni contohnya kawan saya. Tapi kan sombong pula dia. Okey, Ustaz bagi 2 minit lagi boleh? Cuba baca juga siapa tadi? Golongan yang menitiskan air mata tu. Banyak lagi tak siap ni. Cepat 2 minit lagi. Lepas tu Ustaz suruh pecah-pecah tadi. Ambil soalan sikit-sikit. Okey, kumpulan yang dah siap angkat tangan. Dah siap perbincangan dia. Okey, boleh buat preparation. Lepas ni kita akan swab. Yang ni pergi ke belakang. Sekurang-kurangnya dapat kan? 3. Tapi kalau tak boleh dapat 3, dapat sekurang-kurangnya 3, tapi dapat semua lagi bagus. Okey, kumpulan ni dah siap kan? Dah siap? Mana yang dah siap tu boleh ni dulu. Boleh bergerak dulu. Kumpulan ni pergi kat belakang sana. Boleh share dengan kumpulan apa? Tak ada, semua gerak je. Semua gerak je. Bawalah kertas tu. Bergilir lepas dia present, kumpulan satu lagi pula present. Okey, cepat. Masa terhad. Satu soalan lagi. Dah. Satu soalan lagi. Okey, kumpulan ni dah kan? Kumpulan ni dah. Boleh pergi ke kumpulan belakang sana. Kumpulan taat beribadat dengan kumpulan berkasih sayang kerana Allah. Okey. Gerak. Ya. Bukan. Dia pergi ke kelas lain pula. Tak boleh lah. Okey, tak apa, yang lelaki datang kan. Kumpulan lain kalau dah cepat ni ah. Ni dah. Yang ni dua-dua dah. Dah. Lah. Yang kalau dah ni terus.
Kerana dia telah mendekatkan dirinya pada Allah Subhanahu Wa Taala sejak usia yang Dah selesai. Dia orang pula. Tukar tempat. Oh, nak balik ke tempat. Alah, kat situ pun boleh. Dah berlakon ni. Apakah masuk golongan haji? Pemimpin yang menjalankan tanggungjawab terhadap orang yang bawa pimpinannya memandukan Al-Quran dan hadis. Baiklah. So, apakah siri utama golongan ini? Yang pertama, pemimpin yang bijaksana dalam menangani masalah yang timbul dalam kalangan pengikutnya. Yang kedua, pemimpin yang adil dalam memutuskan keputusan. Okey, yang ketiga, berikan contoh tujuan sebenar di sekolah. Okey. Yang pertama, ketua murid atau pengawas akan menangani masalah disiplin di sekolah. Yang keempat, kenapa golongan ini layak mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat. Jadi golongan ini layak mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat kerana pemimpin yang adil mencontoh sifat-sifat dalam Dia orang dah bentang lah. Oh, pindah tempat. utama yang boleh diambil oleh remaja Quran. So, ada pelajaran utama yang boleh diambil oleh remaja Quran ini ialah berlaku adil dalam setiap tindakan dan sikap tersebut sebagai firman Allah. So, yang keenam, sedangkan satu amalan yang tidak melakukan oleh murid mengetahui golongan ini. Itu salah satu amalan yang juga ringkasan untuk dikongsi kepada ahli sebagai seorang pemimpin benar berlaku adil kerana berlaku adil akan dapat pakai Allah SWT pada hari akhirat. Tempat lakon ya.
Okey, ada ni tak ada apa-apa soalan kepada dua orang. Kalau dua sahabat tu lelaki dengan perempuan boleh tak? Tak boleh eh? Kenapa tak boleh? Oh, betul. Lagi ada soalan? Walaupun dia jawatan tinggi, dia tengok Siapa pemimpin kat sini? Ha? Akif. Ramai ni Alif ada, Wan Nukri ada, siapa ni, Fatih ada. Setiap orang ialah pemimpin. Bagus. Okey. Cuba tengok Akif, dia adil tak? Adil Bagus Akif. Apa ciri-ciri yang ada pada Akif sehingga dia dianggap adil? Amanah Ustaz. Amanah? Kerja dengan bagus. Adil yang amanah lain pula dah. adil dalam membuat keputusan. Contoh keputusan yang dia buat? Masa nak pilih pada hari, dia Okey. dapat adil. Adil. Mantap. Contohnya kalau ada kawan dia dengan bukan kawan dia, bukan kawan baik dia dengan bukan kawan jugalah, tapi bukan kawan baik kan. Bergaduh. Dia tak pilih. Tak pilih. Kalau ada kawan baik dia buat salah, salah lah. Jangan dia pilih apa? Pilih kroni pula. Okey. Okey dah selesai. Okey, boleh cari kumpulan lain pula. Cuba dapatkan semaksimum mungkin. Ni kumpulan ni. Korang rasa apa ciri utama golongan ni? Awak nak saya contoh lain dia sebenarnya orang Siapa siap sini? Kenapa kerja-kerja siap? Baru tanggal? Bikin kapel. Masalah Al-Quran. Sebenarnya pengajaran dari Presiden pada golongan orang yang sentiasa dari masjid. Apakah pengajaran utama yang paling kita ambil pada remaja pada hari ini? Kita seharusnya sentiasa mengemarkan masjid agar syariat Islam dapat ditegakkan. Sebenarnya kita bincangkan satu amalan bidah. Menurut kami bincangkan satu amalan bidah boleh melakukan penelitian iaitu kita tak Oh, dah siap dah? dengan istiqamah, iaitu kita kena sentiasa usaha juga, usaha juga untuk sentiasa barang wajib. Jadi untuk kumpulan kami, khasnya adalah golongan
Yang pertama kami tak ada yang Awak tak dengar tu. Saya nak tanya lah, siapa contoh sahabat kerana Allah tu? Saidina Abu Duduk dulu. kumpulan tu tak ada ni dah, tak ada pair dah. Satu amal yang buat mana? Sejak lahir habis. Hari ini kumpulan kami akan bincangkan satu tajuk dari hadis kempen ini. Apakah maksud golongan ini? Berdasarkan hadis, pemimpin yang menjalankan tanggungjawab terhadap orang yang di bawah pimpinannya mengenai Al-Quran dan hadis. Terdapat dua ciri utama yang ada pada golongan ini. Yang pertama, pemimpin yang bijaksana. Kerana pemimpin yang bijaksana ada ni, dia dapat menangani masalah yang timbul dalam kalangan. Tapi boleh dengar yang ni sekali dulu. Boleh join dulu. Kebijaksanaan ni. Yang kedua, pemimpin Yang nanti ada boleh join je dulu mana-mana kumpulan. So kalau ada sebarang keliruan, Ya, kita hantar. dia dapat melakukan keputusan menggunakan cara yang Saya berikan satu contoh situasi sebenar di sekolah yang menunjukkan golongan ini. Zul di sekolah lah. Itu murid atau kawan menangani masalah disiplin di sekolah. Maksudnya dia tidak baik. Kalau macam ini baik dia masalah, dia tegur dalam disiplin. dia tetap berlaku adil. Golongan ini lah yang Dah berapa apa ni? Golongan dah dapat? 3. Tiga lah. Okey, tu dah sampai sangat minimum tu. Tapi ada masa lagi bolehlah dapat yang tepat pula. Pelajaran kami kita dapat hari ini adalah kita sentiasa kita dah Aceh atau syariah yang sedang kami juga kan. Saya kat program ini cakapkan satu mudah yang akan dibuat secara istiqamah insya-Allah kita akan dalam hadis iaitu kita dalam solat yang buat sikap di secara berjemaah Allah Subhanahu wa taala istiqamah. Untuk yang ini cadangkan satu amalan mudah yang boleh dilakukan oleh murid dan ini contoh Imam ini. So salah satu amalan mudah yang kita boleh buat adalah libur rakanya yang telah belajar masalah contohnya kalau macam sebagai seorang murid contoh kalau tinggi bawa tadi
Boleh tengok golongan ni adalah supaya dibulatkan yang dari Allah tu. Okey, habis. Sebagai seorang pemimpin, kita perlulah berlaku adil. Kerana bila kita berlaku adil, akan mendapat naungan Allah Taala pada hari akhirat. Okey dah. Yang ni dah lentang dah. Yang berjarak 2.5. Tukar position. Okey, cepat habiskan dalam 2 minit lagi. Lepas tu kita nak buat kuis sama-sama. Atau menyebut dalam sama ada dalam bentuk konsep perbuatan atau hati. Selesai. Jadi ini akan bagi satu contoh yang kita yang menjadi satu penting malam. Kita boleh mengetahui perbuatan penyidik dalam Kenapa golongan ni layak dia dapat naungan? salah satu yang dapat Dia telah mendapatkan diri lepas tu ni kenapa kepada golongan Allah ini layak sejak umur yang muda. kenapa golongan ini layak dapat naungan Allah dekat hari akhirat nanti sebab golongan ini telah menjauhi larangan Allah kerana dia takut akan azab Allah. Kita hendaklah memanfaatkan usaha kita dengan mendekatkan diri kepada Allah. Siapa yang muda kat sini? Muda juga. Saya nak bicara saja. Hendaklah mengetahui perbuatan maksiat agar sampai kepada kemurkaan Untuk mengetahui golongan Solat sunat jemaah. Solat sunat duha. Okey. Qiyamul lail. Solat sunat qiyamul lail. Okey, melakukan qiyamul lail. Qiyamul lail tu apa solat-solat dalam qiyamul lail? Tahajud, taubat, tasbih. Okey, bagus. Dia tersyashul je lah tadi. Kenapa? Ringkas sendirilah. Kita sebagai murid mengambil iktibar daripada golongan ini dengan melakukan diri untuk melakukan ibadah kepada Allah sama ada ibadah wajib maupun sunat agar mendapat Alhamdulillah. Okey, dah habis. Kamu dah bentar dah. Okey, baik, boleh duduk. Yang dah siap boleh duduk. Oh, semangat ni, tak siap-siap lagi ni. Okey, terima kasih, dah selesai. Baik, tadi kumpulan ni sempat berapa golongan? 2 je. Diri sendiri termasuk diri sendiri. 3 lah. Ni 4. Oh, banyak. Ni 3. Macam mana kumpulan ni boleh 4? Oh, termasuk diri 4. Termasuk diri 4. Yang ni termasuk diri 3. Okey, tak apalah. Tadi minimum Ustaz nak 3 je kan? Okey, baik. Sekarang ni Ustaz ada soalan kuis. Kita random lah siapa yang nak jawab. Dengan bantuan ke tanpa bantuan? Dengan bantuan. Okey, dengan bantuan kawan-kawan. Siapa nak jawab? Saya. Okey, bagus. Semangat dia. Orang macam ni yang kita nak. Okey, Ustaz ada 3 soalan kuis tu. Boleh pilih yang mana yang nak. Yang lain boleh bantu. Nak jadi pembantu ke pengganggu? Okey. Pilih yang mana nak. Okey. Loading lah pula. Besarkan page, besarkan. Ni soalan. Okey. Menyembunyikan sedekah.
pertama. Untuk Populariti. Okey, tahniah, tepuk tangan. Okey, boleh tulis nama Papa Mata. Papa Mata. Mewakili kumpulan. Ni tadi kumpulan apa? Tak apalah, nak ikut kumpulan ikut ke Al-Fatih pun tak apa. Fatih Kau 9. Ikut kamu lah. 5 dah cukup, jangan buang masa. Okey, next, siapa nak cuba pula? Ada lagi 2. Okey, Azim. Okey, Azim ambil soalan lain. Al-Fatih dah ambil yang soalan yang senang. Pakai sesat tak ada. Ada 2 lagi. Okey. Terjemahan hadis ataupun dia nak ambil kuis. Okey, besarkan dulu. Okey, nak jadi pengganggu ke nak tolong? Siap sedia. C. Betul salah? Salah. Ya, Ustaz dah cakap C. Memang ganggu betul ni. Okey, masuk hadis dia masuk perkataan tu. Betul, tepuk tangan. Adalah juga betul ya. Dah kabur dah. Yang ahli kumpulan takkan ni juga. Bonus round. Ish, ada yang tak berhati. Salah. Okey. 3 lagi. Si Azim, stres dia. Kena psycho. Yang paling tepat. Salah. Oh, boleh ni. 50. Cuba 50. Masa tambahan. Tekan 50. Dia buang dua jawapan. Salah. Main teka je. Ada berapa soalan lagi? Oh, betul. Dua soalan lagi. Ajizi. Apa maksud ajizi? Kelas?
Habislah masa. Kumpulan mana? Kumpulan mana tadi? Ha. Dadu. Ha, ada yang beritahu dadu tadi. Betul-betul lah. Dadu. Salah. Kumpulan mana yang beritahu tadi? Okey, yang last. Tolong Azim. Sian dia. Okey. Nyanyok. Haram. B. Okey. Salah juga. Ustaz pun tak fokus. Okey, tak apa. Nanti kuis ni balik boleh Ustaz share. Kita tengok papan mata siapa yang paling tinggi. Okey. Nanti Ustaz share dalam grup. Boleh tulis Azim kan tadi ya? Kita bagilah Azim. Azim lah duduk atas sekali. Okey, tak apa. Nanti kita sambung lagi. Okey, untuk akhirnya Ustaz nak seorang bagi rumusan. Apa yang dia pelajari pada hari ni? Alisha Hana, boleh tak? Okey, semua sekali kita ada 7 golongan. Tapi masa sesi tadi kita cuma sempat 3. Lagi 4 nak sambung bila? Okey, boleh buat pembacaan kendiri dan juga jawab latihan dalam buku modul tu. Itu latih tubi yang kita boleh buat untuk memahirkan lagi topik tersebut. Okey, Alisha Hana, cuba bagi rumusan sikit. Kita nak rehat dah ni. Apa yang kamu dapat lah? Jadi apa yang saya dapat hari ini adalah Tak dengar. kita telah menjadi salah seorang yang tergolong dalam golongan yang mendapat naungan Allah tu. Okey. Lepas tu kita juga mestilah sentiasa istiqomah untuk menjadi salah seorang daripada golongan itu. Okey. Jadi salah seorang daripada golongan yang mendapat naungan. Okey, mudah-mudahan kalau kita jadi salah seorang, kita akan selamat di padang mahsyar seperti mana video kita mula-mula tengok tadilah. Okey, kelas, pesanan akhir daripada ustaz, jangan lupa siapkan buku modul. Okey, cuba buka buku modul tu, tulis tarikh hari ni. 9 hari bulan 2, tulis. Belum beli, yang belum beli nanti beli. Okey, baca doa dulu. Amin ya rabbal alamin. Fatih, tolong. Okey, boleh siap-siap nak pergi rehat.